Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hisham Abi Hamid aka Hisham Proton. Dalam perjalanan saya nak ke showroom ni sebenarnya ambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit untuk saya sampai showroom saya. Jadi saya cuba record beberapa video. Berjaya ke tak berjaya, untuk saya cuba buat satu hari 5 ke 6 video. Saya harap-harap cukup lah, sebab bila sampai showroom ni takut tak sempat pula. Sekarang ni kan kita nak bagi tahu, adakah pekerjaan sebagai sales advisor ni mudah ataupun susah? Sebab dalam minggu ni saja ada 2-3 orang kawan-kawan yang tanya, okey tak kerja sebagai salesman ni? Senang ke jual? Aku tengok kau senang je jual. Aku tengok online senang je jual, macam banyak je. Buat video macam ni banyak follower. Tak semestinya follower banyak register. Percaya cakap saya, tak semestinya video tu viral, banyak dapat kereta, banyak dapat dokumen. Tak juga. Boleh tanya. Kadang-kadang SA yang tak viral tu lagi banyak jual daripada SA yang viral. Jadi tak apa sebenarnya benda tu. Kalau kita tengok ada SA yang viral jual banyak, itu mungkin rezeki dia. Tapi ada juga SA yang viral jual tak banyak, itu pun rezeki dia juga kan. Jadi nak kerja sebagai seorang sales advisor, tengok handphone pun dah bunyi dah. Tengok dia call tak habis-habis. Jadi nak jadi seorang salesman ataupun sales advisor ni perlukan jiwa yang besar lah. Sebab benda yang melibatkan sale ni ialah ada masanya untung, ada masanya rugi, ada masanya kita pun rasa macam kita ni tak tahulah apa benda. Sebab dia bermain dengan banyak benda. Dia bermain dengan kita punya emosi, bermain dengan tenaga, bermain dengan banyak benda. Jadi nak jadi seorang SA ni kena kuat lah. Kena kuat. Pergi tempat tu tanya, ada kerja kosong tak? Saya nak jadi SA, boleh ke tak boleh? Kalau dia cakap boleh, on terus. Tapi cubalah survive. Sebab saya dulu pun ambil masa setahun juga untuk register lebih daripada 4-5 biji.